Pada 26 September yang lalu, kami telah melaksanakan kajian lapangan yang bertajuk Jejak Warisan dan Kedaulatan Negeri Perak. Kajian lapangan yang bertajuk Jejak Warisan dan Kedaulatan Negeri Perak mempunyai kaitan yang jelas dengan fokus dan matlamat kurikulum sejarah sekolah rendah yang menekankan usaha membina jati diri, semangat patriotisme serta kefahaman tentang warisan dan kedaulatan negara. Kajian ini bukan sahaja mempelajari fakta sejarah daripada buku teks, tetapi turut mengalami sendiri pengalaman pembelajaran bermakna melalui lawatan ke Pangkalan TLDM, Muzium Beruas dan Bagan Datuk. Lawatan ke Pangkalan TLDM memberi pendedahan tentang peranan pasukan keselamatan dalam mempertahankan kedaulatan negara selaras dengan fokus kurikulum untuk menanam rasa bangga dan hormat terhadap wira negara. Seterusnya, kunjungan ke Muzium Beruas menggalakkan penghargaan sejarah Kesultanan Melayu Perak, peninggalan artifak lama serta memahami perjalanan sejarah negeri dari segi pemerintahan dan budaya. Lawatan ke Bagan Datuk memperkenalkan kepada kehidupan masyarakat tempatan, nilai kerjasama komuniti serta kepentingan memelihara warisan sosial dan ekonomi negeri. Selamatlah Malaysia Jaya, negaraku yang ku cintai. Seumurnya maha perkasa, kedaulatan Ibu Pertiwi. Malaysiaku maha berjaya, negara. Okey tuan. Okay, saya mewakili kumpulan lah. Nama saya Adam Syairan bin Muhammad Nawi. Kami dari IPG Pendidikan Islam. Saya nak minta tuan perkenalkan diri dulu lah sebelum kami tanya soalan ya. Okey, saya betul Dr. Muhammad Fidu Mafia. Okey, untuk dalam TLDM ni saya kepakaran dalam bekalan. Ya, sebenarnya kalau bekalan dalam setahun ni tengok pada cakapan, penggunaan pelayaran. Bila kita belayar tu kita memerlukan ration banyak mana untuk belayar tu. Okay, tu. Sepanjang pelayaran tu berapa lama. Penggunaan tu dalam tu kita tengok juga ada berapa orang. Contoh dalam kapal ni ada dalam kapal ni ada 100 orang contoh kan. So dia akan bagi-bagilah 100 orang tu akan bagi berapa dia punya sukatan makanan untuk seorang. Maknanya sampai pelayaran tu sampai pergi dan balik berapa dia punya sukatan. Dia ada sukatan dia. Macam beras, daging, sayur tak ada apa sangat lah. Lepas tu minyak pula. Kalau minyak tengoklah pada penggunaan minyak. Macam minyak pelayaran nak berlayar ke sana, ke contoh kita pergi ke Indon contoh kan. Ke Indon tengoklah kalau macam Indon boleh sampai ke Indon boleh. Cuma tak tahu penggunaan minyak yang diesel yang digunakan oleh kapal yang mana. Dia singgah-singgah juga ke port mana untuk mengisi minyak, untuk mengisi air. So, macam kapal ni tak ada peluru kan? Ada gun dia. Kan. Ada peluru pandu tak ada. Okay tuan, terima kasih. Boleh soalan lagi? Dia ikut kita dapat tasking tu bila. Kalau dalam kapal ni pernah dah masuk baru balik belayar, dalam 4 jam kita keluar balik untuk result. Kalau dapat tasking kita kena terus keluar. That's why fleet kita ada duty shape. Secara kesimpulannya, sejarah lisan penting kerana membantu kami mendapatkan maklumat sebenar daripada pengalaman orang sumber. Melalui jejak warisan ini, kami dapat memahami warisan tempatan dengan lebih mendalam serta menghargai sejarah komuniti. Sekian, terima kasih.